Mesej, okey. Sebenarnya saya rasa genre macam ni macam coming of age, slice of life, remaja yang mencari purpose tu quite popular dekat Amerika. Kita dekat Malaysia mungkin kita tak, kita kurang sikit, kita banyak main genre movies. Macam message utama saya adalah tentang macam mana kita as a manusia, kita perlu pilih jalan yang betul lah dalam kehidupan kita. Kalau tidak, consequences dia tu akan membinasakan. Dan macam Azam sendiri, by the end of the movie, kita nampak yang dia give up. Dia tolak semua benda yang merosakkan hidup dia dengan orang lain. Sebab end up, consequences tu kadang-kadang tak berlaku pada diri dia pun. Azam end up selamat. Tapi apa jadi pada orang sekeliling dia? Dia rosak hanya kerana Azam enable is perjudian haram, motosikal. Itulah.